episod 2. Ride kali ini aku nak ride ke hutan negeri Ulu Kinabalu. Ride pada asalnya santai, bertukar agak agresif kerana jalan ke titi ni macam memaksa aku untuk layan corner. Niat memang tak nak layan sangat. Ikut flow jalan kiri kanan. Ada masa tu mula kiri. Kiri lagi kiri. Tunduk lagi kiri. Jalan ni kalau orang langgar cakap habis minyak layan corner. Jeng. Seterusnya aku masuk simpang kiri untuk ke Cenang. Banyak pokok durian. Sini durian. Sana durian. Sampai bulatan korang ambil exit pertama. Ikut je signboard ke kampung esok. Kenapa esok? Buka hari ni atau semalam? Entahlah. Jalan dari Cenang ke esok dirasmikan pada 2010. Baru 16 tahun jalan ini agak luas dan selesa jalannya. Cuma apabila nak ke hutan negeri, ia menjadi jalan satu lorong. Tapi jalan dia tetap cantik sampai ke dalam. Sampai dah taman negeri Kinabalu. Korang tahu tak? Dalam ni ada latang hijau, iaitu air terjun tertinggi di Negeri Sembilan. Parking kereta sini free je kot. Nak masuk je bayar. Aku teruskan ride dan aku menghala ke Kuala Kelawang. Jam pukul 1 panas terik buatkan rasa berat mata ni nak buka. Rasa nak tidur je kat bus stand tepi jalan. Aku rasa dah tak larat. Cancel ke Kuala Kelawang. Aku tengok phone ada satu masjid. Aku teringin nak singgah. Masjid Karya Kampung Gagu. Luncur ke sana. Inilah best ride solo. Semua ikut kau. Masjid ni tak adalah jauh sangat dari jalan besar. Selesai solat ada borak dengan orang Kampung Gagu. Dia cakap ada jalan baru tengah buat. Jalan Ulu Beranang ke Kampung Gagu. Aku pun pusing lah tengok kejap. Lijangka siap 2024. Aku pun gerak balik ke Langat. Tak ada apa yang menarik ride balik. Cuma aku balik si Jambek dan Serba Lagam. Okeylah, itu je aku cerita ride kali ni. Kalau korang rasa ada jalan yang best, let's share pengalaman korang.